Come on lah guys. Kita ni hari ni depan mata kot. Takkanlah bebal sangat kita ni. Macam Anwar Ibrahim kata lah, bodoh sangat ke? Korang jangan jadi macam Anwar Ibrahim. Yes. Ni. Kau tengok ni. Kau tengok ni. Idola korang. Korang lah. Yang sokong Anwar Ibrahim ni. Bukanlah senak suruh teruja dengan non kunyit. Bukan. Senak korang tengok. Korang fikir-fikir. Saya tak nak ulas lagi. Korang tengok, dengar, fikir, komen. Boleh? Saya nak komen dekat komen dekat Facebook. Apa yang non kunyit cakap ni, saya nak tengok apa reaksi korang. Apa respon korang dengan apa yang non kunyit ni cakap. Boleh? Dan Facebook. Di antara puisi terakhir beliau untuk saudara Anwar Ibrahim yang ketika itu merengkok bulan di penjara Ogos 1999. Ini selamat hari lahir. Palu telah dijatuhkan. Lama sebelum tanganmu terikat ke belakang. Kau gegar aras kayangan. Kekuasaan yang mula tergoncang. Sekali tanganmu terancung ke udara. Sejuta teriakan menyambutnya. Sekali suaramu terpancar ke angkasa. Sejuta gelombang gema menyambutnya. Demi sumpah perjuangan. Demi maruah keadilan. Tabah dan gagah tidak pernah menyerah. Untuk Wan Azizah, jentayu yang luka. Tiba-tiba dia bangkit dengan kelembutan yang tetap sopan. Berdiri di barisan paling hadapan sebagai pahlawan keadilan. Lama dulu wajahnya tersembunyi. Di belakang memimpin berani sang suami. Mengintip dengan mata kecilnya segala tingkah dan senyuman pura-pura. Si pengampu yang bermuka dua, si penyembah yang berjiwa hamba, si pengemis segenggam laba. Dia adalah jentayu yang luka. Terbang mengepak, menyongsong kumpulan awan. Mencakar, menjerikan kebebasan dan keadilan. Mencabar dunia yang semakin kejam. Dari derita bangsa, penyelenggara Osman Awang, Dino SS dua-dua dah almarhum. Ini dikarang pada tahun 1998 setelah saya dipenjarakan. Robot bukan very good ni baca. Humanist tradition in the West. Come on. Guys, kau tengok non kunyit. Baca saja. Okay, come on. Apa yang dalam kepala otak korang mula-mula keluar? Tolong komen, saya nak tahu. Saya nak buat survey sikit. Saya nak buat survey. Ada 1,800, 1,009 dekat X. Ada 900. Facebook tak share ni kot. Ni lah ni. Ni aku malas nak buat live kat Facebook ni. Tak share tengok. Share pun tak nak, malas. Apa respon korang? Come on. Saya tengah baca ni. Non merapu lagi. Come on. Mabuk. Kamu mesti ada benda terlintas. Kau tengok kan. Contoh lah kan. Kau tengok non kunyit, kau terlintas. Berada Anwar bin Ibrahim, babi. Tu benda terlintas. Benda yang kau terlintas. Bila kau tengok dia baca sajak tadi ni. Apa yang kau terlintas? Saya nak tengok kau komen. Menyirap. Rasa nak sepak. Syok sendiri. Come on. Angkat bakul sendiri. Non barua nak muntah, come on. Guys. Korang lupa satu benda ni yang semarah dengan korang ni. Kau terlalu membenci dia. Kita guys, jangan terlalu membenci. Masalah korang, bila saya tengok komen ni, korang terlalu membenci. Jangan terlalu membenci. Ni masalah, jangan guys. Jangan kita membenci Anwar Ibrahim.
Walaupun kau tak suka dia dengan baca sajak tu, tapi janganlah komen macam gini. Ni benci. Kita jangan jadi macam Walanon. Benci. Kita kena bijak. So macam mana nak berfikir dengan bijak? Bila kita tengok non kunyit baca sajak tadi, engkau mesti ingat, patutlah negara ni uhara. Habis banduan, sastra, jadi Perdana Menteri. Itu pasal ekonomi hancur. Itu pasal negara ni uhara. Sebab banduan lulusan tak lulus sastra. Nampak tak? Dia ni sastra. Ini membuktikan apabila banduan, yang mana dia pula sastra, jadi Perdana Menteri, hancur negara ni. Setuju tak? Setuju tak? Jadi kita jangan benci dia, guys. Kita jangan benci kata dia macam ni lah, ni apa semula. Bukan. Nak bagi tahu kesedaran kepada semua rakyat ni, orang yang educated ke, tak educated ke, siapa sajalah. Inilah masalah negara kita apabila seorang banduan yang mana reti baca sajak macam ni, jadi Perdana Menteri. Itulah kegagalannya. Setuju tak? Setuju tak dengan saya ni? Come on. Setuju tak setuju? Kau tengoklah. Ini yang saya selalu sebut. Dia ni sastra. Geram aku. Itu pasal tak pandai urus takbir negara. Cakap pandai. Kau tengoklah. Siap baca sajak dengan tangan-tangan. Kau tengok tadi. Geram ni. Nak tengok lagi. Kau muntah pula korang ni. Bukan itu saja. Dah lah dia ni banduan sastra. Sombong. Angkuh. Bodoh sombong. Sebab apa? Sebab engkau dah tahu engkau tu banduan. Keluar masuk penjara. Engkau pun sastra. Engkau tak pandai ekonomi. Panggillah orang yang pandai ekonomi. Panggillah orang yang pakar. Bantu. Ini masalah. Guys, come on. Okey, dia menang Parlimen Tambun. Tapi dia tak menang pilihan raya. Dia jadi Perdana Menteri. Okeylah jadi Perdana Menteri. So, kalau engkau dah tahu engkau tu sastra, banduan keluar masuk penjara, engkau panggillah orang yang pakar bantu engkau. Bantu untuk negara ni. Tapi tak berlaku. Nampak tak, guys? Bukan nak lambung. Cuba tengok Tun Mahathir. Apa Tun Mahathir buat? Tun Mahathir bagi tahu saya tak pandai. Tapi dia panggil orang yang pandai, orang yang pakar, orang yang arif untuk bantu dia. Sebab dia pegang kuasa. Datang mangkuk ni dia panggil apa? Dia panggil Farhash. Dia panggil Salim Kunyit Kongkang. Kau tengok depan mata kau. Salim Kunyit Kongkang jangan kata baca sajak. Buta huruf mana boleh baca. Nak bagi tahu negara ni uhara hancur sebab ada banduan. Banduan. Dia memang banduan. Dia mengaku dia banduan. Sastra. Aku geram aku kalau orang kata, sir ni tak baiklah, dia ni banduan, mana ada ni konspirasi. Kau dengar ni dia cakap ni, kau dengar. Geramnya aku. Ni, kau dengar ni. Lambat pula, faham tak ni? Sebab tu kadang-kadang orang sindi saya. Perdana Menteri sekarang bekas banduan. Saya tidak tersinggung. Kerana itu kenyataan. Kerana itu baik, brave, berjuang, mempertahankan prinsip-prinsip termasuk. Dia mengaku dia bekas banduan. Yang bodoh-bodoh ni, biar. Apa bodoh sangat korang ni? Dia mengaku dia bekas banduan, korang boleh sokong lagi. Inilah yang berlaku, kan. Bila negara kita ni, Asian Tiger, dipimpin oleh seorang banduan, yang memang dia ni sastra. Dia tak tahu isu ekonomi, dia tak tahu apa pun. Kita semua sekolah betul, Saling Kunyit Kongkang tak sekolah, kita semua sekolah. Mesti kawan kita ada yang aliran sastra, kan. Kau cerita dekat aku, kalau pergi masuk you sastra ni ada bidang dia. Kita tak apa cakap kutuk orang sastra, bukan. Sastra ni ada bidang dia. Tapi kalau dah banduan sastra jadi Perdana Menteri, engkau tengoklah. Engkau tengok ucapan-ucapan banduan ni, takkanlah kita ni benak sangat, tak boleh nak fikir, guys. Takkanlah kita geramnya aku.